Assalamualaikum semua. Hari ni aku nak cerita Papa Zola The Movie. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okey, mari kita mulakan. Cerita Papa Zola ni memang best, tapi Papa Zola dulu lagi lawa. Papa Zola ada buat buku cerita kisah teladan dan kebenaran. Macam apa entah, buaya darat. Macam tu lah. Memang lawak masa ada cakap buaya darat. Tetapi yang zombie tu pula sebenarnya jahat tau. Tak. Saya cerita kat orang Indonesia yang belum tengok. Siapa yang dah tengok video saya? Tajuknya, selepas tengok Papa Zola The Movie, be like, giliran kamu pula, wahai bapa tu. Sebelum dan selepas tu Papa Zola ni dulu watak sampingan, tapi now dia dah watak utama. Sampai sini je cerita kita ya. Pastikan orang Indonesia tengok cerita Papa Zola. Kalau tak tengok, nanti rugi. Bye-bye.